Gila guys, DJI China baru je launch DJI Action 6 yang mana dah bagi huge upgrade daripada Action Cam sebelumnya, Action 5 Pro. Di mana upgrade kali ni dia merapatkan lagi jurang antara casual user dan professional user. Dan yang paling best, lepas ni korang tak payah nak fikir nak shoot horizontal ke vertical. Sebab Action Cam terbaru ni korang boleh shoot dua-dua guys. Mari sini aku terangkan. Okay, kita go on dulu technical spec dia. Action 5 Pro dia menggunakan 1/1.3 inch CMOS sensor. Manakala Action 6 dia menggunakan 1/1.1 square CMOS sensor. Maknanya sensor Action 6 lagi besar daripada Action 5. Disebabkan Action 6 ni dia menggunakan square sensor, jadi korang ada lebih flexibility sama ada korang nak crop jadi horizontal ataupun vertical. Dia lebih kurang macam open gate lah. Untuk Action 5 Pro ni aperture dia fix tau, f2.8 je. Tapi untuk Action 6, di mana kat sini dia dah bawa perubahan besar kat dalam dunia Action Cam, korang boleh adjust dia punya aperture daripada f2.0 to 4.0. Maksud dia kat sini kamera ni boleh perform dalam low light ataupun korang nak increase dia punya depth of field tu. Okay, video resolution pula. Action 5 Pro 4K 120fps. Tapi untuk Action 6 8K 30fps dan 5.6K untuk 60fps. Disebabkan Action 6 ni resolution dia besar, jadi korang ada lebih flexibility untuk crop video tu. Okay, stabilization. Action 5 Pro Rocksteady 3.0 plus horizontal steady. Action 6 Rocksteady 4.0 dan dia ada teknologi AI untuk horizontal steady. Connectivity. Action 5 Pro ni basic Bluetooth je. Tapi untuk Action 6 memang huge upgrade lah. Sebab korang boleh control guna Apple Watch ataupun Garmin Watch. Untuk audio pula, Action 5 Pro ni dia built-in mic je. Tapi untuk Action 6 dia ada slightly improvement lah dekat dia punya wind noise reduction tu. Dan dia boleh connect up to 2 mic sekaligus guys. Siap ada backup audio lagi. Disebabkan Action 6 ni dia baru keluar kat China. Harga yang dia offer kat China sebanyak 2,998 yuan. Kalau kita convert dekat ringgit Malaysia jadi RM1,970. Dan harga dia belum confirm lagi. Kita tunggu global launch dia on 18 November ni guys. Jadi korang rasa macam mana? Korang rasa berbaloi tak untuk upgrade dari Action 5 Pro ke Action 6 ni? Cuba komen kat bawah. Bye bye.